Kecoh Trump datang dekat Malaysia, siap beronok-ronok lagi. Tapi korang tahu tak, ramai rakyat masuk neraka sebab pemerintah mereka. Ini bukan aku yang cakap, tapi ini ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 67. Apa hukum negara kita sambut seorang pemimpin yang secara terang dah menjadi sebab kepada peperangan dan pembunuhan di serata dunia, terutamanya di Gaza? Untuk nak jawab persoalan ni, kita kena patah balik ke sirah Nabi SAW. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW dan sahabatnya nak pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Sampai ke sepadan Mekah, satu tempat di Hudaibiyah, Nabi dihalang oleh pembesar Quraisy. Bila dah kena halang tu, Nabi hantar Sayyidina Osman bin Affan sebagai wakil untuk berunding dengan pembesar Quraisy di Mekah. Tak lama kemudian, sampai perkhabaran kepada Nabi dan para sahabat bahawa Sayyidina Osman telah mati di. Maka Nabi dan para sahabat pun bersiap siaga untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Jadi tuan-tuan nampak seorang sahabat yang agung yang rapat dengan Nabi, antara sahabat yang dijanji masuk syurga, mati di dah tentulah Nabi dan para sahabat akan marah. Dalam masa yang sama, orang kafir Quraisy ni, mereka ni sebenarnya dah takut dengan umat Islam. Sebab sebelum tu mereka dah kalah 3 kali dalam peperangan Badar, Uhud dan Khandaq. Jadi bila mereka dah takut ni tuan-tuan, mereka hantar wakil Suhail bin Amr untuk berjumpa dengan Nabi untuk berunding di Hudaibiyah. Jadi adakah Nabi dengan para sahabat terus wakil Quraisy yang datang daripada Mekah ni? Jawapannya tidak. Sebab kat sini Nabi nak tunjuk, bila ada negara atau wakil negara yang datang kepada kita, walaupun wakil tu adalah daripada negara yang paling jahat, yang paling banyak bunuh umat Islam sekalipun, kita tak boleh apa-apakan mereka. Ini untuk nak elak mudarat yang lebih besar dan daripada menjadi pencetus kepada peperangan. Padahal waktu tu umat Islam dah mula kuat. Boleh je Nabi dengan sahabat nak serang balik kaum kafir. Umat Islam yang sedang kuat tu pun tak serang orang kafir yang sedang ketakutan. Ini kan pula negara kita yang sekarang lemah, nak berbandingkan US yang lebih besar. Jadi